Okay, guys. Alright, kita dah sampai di Kuta Bali. Yes, Kuta Bali. Kuta. Oh, tapi hari ni kami tiga dapat satu bilik yang agak menarik, geng. Sesuai dengan Musician. Pemuzik. Pemuzik, ya. Tengok di belakang dinding dia ada The Beatles. Wow. Poster The Beatles. Oh, tengok ini semua The Beatles. Mentang-mentang kami tiga ni pemuzik dapat bilik yang macam tu. Oh, bantal pun The Beatles. Wow. Dia kata pillar lah kan? Tapi kau punya tak ada, kosong. Ya, extra bed dia. Extra bed. Okay tu. Wow, ada gitar cak. Wow, The Beatles. So bilik kami tiga, geng. Bilik kami tiga tu bilik musician. The Beatles. So very old school, very nice. Agak lain bilik tu, lain daripada yang lain. Sebab tengok ada CD. CD lama-lama. Please Me, The Beatles pun ya. Ada drum atas tu. Ya, mesti drum atas. Mid kecil. Kecil drum lagi. Kecil drum ya. Atas sensei. Okay. Agak view apa? Ha? View apa? Oh, view. Concert. Cermin besar, cermin tu. Ada view kah? Kita sket Kota Bali, geng. Oh, kita cunjung ke depan. Jadi kami cunjung depan. Beli barang lah. Senang beli barang depan. Tu view sebelah tu. Ada kah? Saya ada apa-apa? Pokok mangga eh. Ha? 05, 6. I'm very impressive dengan tu stiker tu. And then dinding depan TV tu, oh very nice. Tu apa tu? The Beatles ke? Yellow Submarine. Wow. Tu semua aku sih tahu lah bilik lain sama ataupun bilik lain mungkin poster lain kan. Tu mungkin The Beatles untuk kita tu warga-warga. Ada CD atas sini. Direct ke? Ha? Lu password tu kan? Direct kah? Kan lu masuk ah. Lu masuk lah? Okay, this is our toilet. Pastikan dapat dikunci. Dapat dikunci, geng. Biasanya macam toilet kami di Jogja tak dapat dikunci. Tapi masalahnya tu plug tu, geng. Kami perlu cari plug tu sebab plug kita di Malaysia tu lain sikit. Plug 3, plug 2 nya. So hari tu kami baru sampai tengah malam di 11 jam ride. 11 jam daripada Jogja. Saya pergi Malang and then straight away to Sub. Oh, idea ada dua ya. Ada. Yang cocok sikit, boleh dua. Okay. Tapi aku cuba pergi depan dia lah. Tak ada. Depan ada paket dah. Paket dah. Aku nak untuk lah. Mulai Plug bang. Oh, plug. Aduh, butuh plug. Apa tu tamat tu. Okay, susun barang-barang. Sekejap, baru pergi laundry. Esok baru kami pergi laundry. Sini tak ada laundry, Tak ada bukit. Sini laundry semua siang sahaja. Dekat mana dulu kah? Actually, I want to go down. Something down there. Betul, di luar, keadaan di luar. Kita sampai perjalanan semeluncak. Oh. Dari Probolinggo menuju ke Bali, naik ferry. Ya. Dan sekarang jam 12.30. 12.30 kita sampai di Kuta. Cak. Ini bilik kita, guys. Radana. The Beatles. Best. Dah kata pillar. Mahal poster tu. Don't play. Relax kejap baru nak turun. Mungkin tengok apa ada barang makan ke bawah. Saya punya seluar sudah longgar. Okay. Kita pun dah penat, dah lelah. So sekarang kita mau ambil istirahat. Mungkin mau turun kawankan akai dari Pulau Hopin Plug Plug sini. Cabang 3. Dan juga mungkin kita cari kalau ada makan-makan sikit tapau. Okay guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Yes. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe Akai dari Vlog dan CDP Vlog. Dan coming soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Where is your GoPro? Ha? Guys, you tahu kan dia ada GoPro. Dia simpan sebagai apa kan? Tidak pakai. Souvenir. Siapa mau kata Erik? Apa tu? Plug. Aku mau. Sikit. Sini yang beli. Tengok. Okey, sini yang beli. Di mana? Sini yang beli. Seorang kan? Tidak. So, dia pergi tidak tu. Ha? Seberang tu. Kan? Ha? Kan? Seberang tu. Memang tak yang seberang tu. Ah. Tidak maksud kah? Seberang tidak. Ya aku mau pergi seberang tu. Dia pergi seberang tu. Ada orang aku cari makeup lah apa segala. Jom. Saya tamak. Guys, kami nak pergi seberang kejap cari barang masker. Ha? Bisik tengok. Dek. Tengok. Bisik aku kat beli. Guys, saya nak beli Kemarin tinggal tak? Yes. makeup. Kan selesai sekarang. Sorry ya. Sorry. Video goyang-goyang. Sorry ke. Kita nak pergi something. Kalau ada barang makan, betul ke tak turun? Oh betul. Tinggi oh. Tingkat tinggi. Okay, kita kena pakai lift. Tengok lift dia apa tu? Bunga apa tu? Bunga cengkeh. Bunga tak ayam. So hari ni belum ada aktiviti sebab baru sampai. Tanya ni pula dapat minta doa taksi. Okey. Oh sikit je kat kah? Okey. Pergi sedang dulu. Basement ke satu? Ha? Si. Satu ya. Ya. Oh, tingkat satu. Esok ada breakfast jam 6 pagi sampai 10 pagi di bawah free. Kita jom kita pergi keluar kejap. Jom. Kita ikut-ikuti. Aku lah cuma dah tadi. Basement tu bawah tanah. Guys, dia tidak percaya. Basement maksudnya. Masalahnya tadi dia berganti kat satu swimming pool. Bawah tanah. Okay, ini betul-betul. Festival Tuang Ju. Cuba katanya tu dapat ambil ekstra satu kad lagi kah? Ada deposit 50,000. Oh, nanti saya datang balik? Ya. Okey, pergi seberang dulu. Ya. Makan di mana beli makan? Ha? Goreng. Di mana? Mau tengok plug dulu. Kita di luar. Oh, sana nasi goreng. Okay guys, jom. Sini kita tinggal guys. Ini tempat kami tinggal, Radana Hotel. Okay. M-Mart. Okay, let's go to M-Mart. Dia nak cari plug. Hello. Ada plug tak ya? Kepala 3 kah? Oh. Okay, cantik. Berapa sikit tu? Banyaknya beli kau kopi ke beli kau? Aku pun dua. Iya. So, Oh, nya pakai. ni mau jual. 1 2. Tu sama sih. Tu. Tu ada USB. Boleh ambil yang ada USB lah kecap. Aduh. Buka ke batal. Ngam. Okay guys, kita sebab plug kita dekat Malaysia ni lain. Dia kena beli yang macam ni. Right. Kita dekat macam kedai ni apa nama ni? Kedai 7E lah, something like 7E. Macam-macam kita tu. Lepas tu nak tahu lagi nasi goreng. Waduh. Bintang kehidupan. Bintang kehidupan guys. Buat ambil gambar, beli terus. Okay, kita dah beli plug. Tu, shaver. I want to have a shaver. Shit.
Shaver. Table For hair. For this hair. Hair razor. You don't want to buy this one? Good for health. Kita orang makan nasi goreng siap kah? Ada. Nak madah nyaman. Tepi ya? Oh, kelak. Katok lah. Salah. Kata kita pergi sama lah. Okay, tu shik. Sorry. 47,000. Nasi ni aku tadi beli tadi. Oh. So, biasa je lah. Kelak dia buang juga tu. So, geng, teman kami sekejap lah. Teman kami sekejap beli barang. Bukan saya Haikal di sini. Kita baru sampai di kota Bandung pula, Bali. So nak beli barang-barang keperluan sekejap. Tapi tu 24 jam, mesti tengok gila. Shampoo ada nak? Okay guys, stay tune. Nak cari barang yang stay tune. Okay, by the way guys, itu saja untuk first video dekat Bali, kota Bali. Nanti kita kalau pergi makan, kita akan buat satu lagi video untuk anda semua. So, jawapannya 11 jam geng, 11 jam drive daripada malam-malam. Alright, so thank you for watching. See you in the next video. Bye. Ada 5.